Betulkan mesin kopi. Hai. Hai. Saya nak tanyalah nama akak apa. Lepas tu akak kerja apa dekat sini ni? Okey, nama saya Norazila. Saya kat sini sebagai IT assistant. Oh, IT assistant. Okey, saya nak tanya sikit lah. Apa kerja akak sebenarnya yang sebagai IT assistant kat sini? Kerja saya sebenarnya menyelesaikan masalah orang. Wow, menyelesaikan masalah orang Dia dengar cerita orang-orang IT ni kena handle software, hardware je. Tapi macam mana pula kerja IT assistant dekat kilang Snackku ni sebenarnya? Macam-macam sebenarnya. Bukan hardware software je. Kadang-kadang dia yang macam simple tapi sebenarnya kita kena handle juga. Contoh macam mesin photostat. Kadang-kadang diorang tak boleh print. Tapi rupa-rupanya diorang tak tekan print lagi. Kenapa tak tekan print Okey, tak tekan print. Okey. Apa lagi request yang pelik yang akak pernah dapat daripada orang-orang kat Snackku ni? Request pelik betulkan mesin kopi. Padahal tak pun kan. Akak boleh buat ke betulkan mesin kopi tu? Mestilah tak. Orang-orang yang kat luar sana jangan minta tolong orang IT untuk betulkan mesin kopi. Sebab diorang pun tak faham macam mana nak betulkan mesin kopi tu. Okey?